Polis sedang mengesan beberapa suspek dipercayai terlibat dalam kejadian curi kabel di Seksyen 2 Shah Alam awal pagi kemarin susulan penularan video kejadian itu di media sosial. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Ramsey Embul berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang penduduk tempatan berusia lingkungan 60-an berhubung insiden berkenaan. Menurutnya, kejadian itu disedari kira-kira jam 6 pagi. Jelasnya, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 379 Kanun Kesisaan kerana mencuri yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Rakaman kamera di tertutup CCTV yang tular itu memaparkan beberapa individu menarik kabel di hadapan sebuah rumah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Dalam pada itu, beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat atau mengesan sebarang aktiviti mencurigakan berkaitan kecurian kabel supaya segera menghubungi talian kecemasan 999 atau hotline IPD Shah Alam di talian 03 552 02032.